Kita rehat sat no. Piknik dulu. Tapi kita baru je piknik tu. Wait for me tu. Kamu berdua ni muda. Getlah. Tok ni orang gemah. Weh, tak boleh. We rest first, okey? Nah, Frank. Aduh, dah 11 kali berhenti rehat. Bila nak sampai macam ni? Fan, mana kau? Aku kat bawah lagi. Naik cepat. Kami dah berjumpa ni. Alamak. Cik dulu, Frank. Separa Garuda Fire! Apa maksudnya semua ini? Sabar Panglima Yanari. Kami boleh terangkan. Jadi kamu memang tipu aku. Tiada senjata dekat sini. Yin lah yang tak bagi saya cakap apa-apa. Siapa budak tu? Muka macam aku. Maaf. Itu ide aku. Cerita tentang senjata itu memang rekan saja. Apa? Benar apa yang dia katakan, Yaya? Benar, Panglima. Kami hanya nak cari jalan pendamaian je. Damai? Dengan siapa? Puak salju? Sabar, Panglima. Dengarlah dulu. Nak dengar apa? Mereka ni bangsa pengkhianat. Siapa pengkhianat? Kalau bukan sebab moyang kau dah berjaya kalahkan Retakah. Kalau berbahas dengan kau, sampai bila pun tak sudah. Kau hanya faham bahasa kekerasan. Mari, kita dua. Duel of Honor. Duel of Honor? Apa itu? Itu tradisi pertarungan 1 lawan 1 antara wakil dari Puak Bara dan Salju. Apabila Duel of Honor bermula, perlawanan hanya boleh dihentikan apabila 3 seorang juara saja dalam arena tu. Aduh, mana Feng ni? Kenapa diam? Takut ke? Takut? Aku ni darah keturunan Mas Mawais. Alamak, kalau kalah ni, keseluruhan Puak akan terpaksa menyerah. Jangan risau. Panglima Yanari bukannya lemah. Aku akan tewaskan kau dalam 10 langkah. Ayo ke arena. Sembang! Kalau sembang, gajah pun boleh terbang. Buat apa nak sembang kalau boleh perang? Woi budak, kau jangan menyampuk boleh? Woi, kau siapa ah? Aku kau lah. Kau siapa? Siapa kau nak tanya aku siapa? Wait. Siapa yang gaduh ni? Apa kata korang berdua cantum semula? Nak cantum dengan muka ni? Weh, apa? Muka macam kau ni bersepahlah kat pasar malam. Orang buat cerita rompak baju tidur je lah. Aduh, korang ni. Janganlah gaduh. Sabar. Tenang. Siapa yang bergaduh ni? Kau lah. Oh, aku Weh, kau. Jom kita duel. Marilah. Aku mewakili tanah ayahku sendiri. Boboiboy Ice dari Puak Salju. Sejak bila ini tanah air kau? Baiklah. Aku mewakili moyangku, Panglima Pairaku. Boboiboy Blaze dari Puak Bara. Sejak bila kita ada pertalian darah? Tunggu. Jangan masuk arena tu. Kalau tak, diulakan.